EA-37B Campus Call 2 tiba di Ramstein, Jerman. Isyarat Amerika Syarikat bersiap sedia dominasi medan perang elektromagnetik di Asia Barat. Penempatan pertama EA-37B Campus Call 2 Tentera Udara Amerika Syarikat di Eropah menandakan peralihan strategik ke arah peperangan spektrum elektromagnetik sebagai senjata utama menghadapi konflik melibatkan Iran dan rangkaian proksi serantau. Ketibaan sebuah pesawat peperangan elektronik EA-37B Campus Call 2 milik Tentera Udara Amerika Syarikat UASF di Pangkalan Udara Ramstein, Jerman melambangkan satu peningkatan terancang dalam persiapan strategik Washington menghadapi konflik spektrum elektromagnetik sekaligus mencerminkan peralihan doktrin ketenteraan yang kini semakin mengutamakan penguasaan elektromagnetik sebagai pemangkin utama kejayaan operasi udara dan gabungan moden di Eropah serta Asia Barat. Pergerakan pesawat EA-37B bernombor siri 175579 dengan tanda panggilan Phase 41 yang dikesan oleh pemerhati penerbangan pada 25 Januari 2026 menandakan kemunculan pertama yang diperhatikan secara terbuka bagi platform serangan elektronik generasi baharu ini ke Eropah sekaligus mencetuskan penilaian strategik segera mengenai kemungkinan penempatan lanjut ke Asia Barat ketika konfrontasi melibatkan Iran dan rangkaian proksi serantaunya semakin memuncak. Seperti yang ditakrifkan secara rasmi oleh Tentera Udara Amerika Syarikat, EA-37B Campus Call ialah sistem serangan elektronik udara kawasan luas yang menggunakan versi pesawat Gulfstream G550 yang diubah suai secara menyeluruh. Satu pernyataan yang merumuskan peranan teras platform ini sebagai instrumen ofensif kontra maklumat, bukannya sekadar aset sokongan pasif. BAE Systems yang membangunkan seni arkitektur Small Adaptive Bank of Electronic Resources SABER sebagai tunjang keupayaan masa depan pesawat ini menyifatkan EA-37B sebagai sistem serangan elektromagnetik udara taktikal yang menafikan, merendahkan dan mengganggu perintah, kawalan, komunikasi serta radar pihak lawan. Satu set keupayaan yang semakin kritikal dalam menewaskan sistem pertahanan udara bersatu tanpa keperluan pelumpuhan kinetik secara langsung.